Kita main lagi filter ni, tapi rules lain. Kita akan start dengan strength sehingga finisher. Mula-mula dah bagi aku strength kita Obafemi, karisma gua Sami Zayn macam karisma kurang-kurang sikit, tapi okey lah Sami Zayn kan. Itu kita dah dapat kekuatan Obafemi, takkanlah semua nak perfect sangat kan. Manusia mana ada perfect. Stamina, let's go. Stamina Seth Rollins injured you banyak si injured fake stamina. Okey lah Seth Rollins. Ring IQ kasih Chad Gable ke kan. Oh iya, Dragunov baik ke IQ ring ni kan. Ada masalah. My trainer Amiria Ripley Badan Obafemi, karisma Sami Zayn, trainer perempuan. Okey lah Amiria Ripley kot. Dia pun dah macam lelaki aku tengok. Brand kasih okey sikit brand NXT 2.0. Okey lah, kita start daripada bawah lah Agility, kelincahan, come on. Cut angle, cantik. Memang itu dah yang aku nak. Let's go, finisher gua. Finish yang power sikit. Roman Spear. Top on the one. Okay lah, kita start NXT kan. United States Champion, okay lah, ranking nombor 1. Tapi korang macam power. Korang komen kat bawah, tapi jujur start daripada sini ke sini. Kau jangan main pilih-pilih yang power-power. Komen sikit tengok boleh lawan aku tak.